Negeri. Sotegai. Itu sampingnya. Okay, நான் சொல்றது வந்துட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அஷ்ஹது அல்லாஹ் இலாஹா illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. So இன்னிலிருந்து நீங்க வந்து ஒரு முஸ்லிம். Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video syahadah sebentar tadi, so inilah kerja-kerja kita setiap hari, berjumpa dengan mereka, menyampaikan ataupun mereka datang ke tempat kita. So perkara ni tak berakhir. Maksudnya dia bukan lepas syahadah ni kita biarkan mereka. Of course dia ada proses dia sehingga kita bawa dia pergi untuk pendaftaran. Lepas pendaftaran tu kita dapatkan apa yang perlu untuk mereka, dan kita akan follow up dengan kelas bimbingan, kelas agama dan sebagainya, sehingga kalau mereka diuji dan sebagainya. So inilah tugas-tugas kita yang sentiasa kita buat. Ini perjuangan kita, alhamdulillah. So dalam perjuangan ini memang kita perlukan support daripada tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita, sebab kerja dakwah, kerja sampaikan bukan kerja kita saja. Bukan kerja saya, bukan kerja pendakwa-pendakwa saja, tetapi kita bersama. Ya, so kita perlukan dana untuk kita perlukan, dengan urgent kita perlukan dana, sebab ramai daripada mereka yang kita membantu setiap bulan yang perlukan support daripada kita, yang masih diuji, yang masih kita follow up, masih kita pergi jumpa dengan mereka, yang masih kita membimbing mereka dan sebagainya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit dana dari segi zakat, dari segi infak, dari segi sumbangan, boleh salurkan kepada akaun persatuan kita, ataupun kalau boleh pergi ke kita punya ni, atau lepas ni saya akan letak dekat story saya. Saya akan letak story saya dekat story kita punya QR. So account number memang tak boleh letak sebab TikTok memang akan keluarkan video ini. Jika sesiapa nak account number, boleh terus DM saya dan saya akan terus bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa support kami. May Allah make it easy, may Allah bless you, may Allah reward you and your family. Firdaus Jannah. Amin amin ya rabbal alamin.